Wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan demi sesungguhnya, Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan demi sesungguhnya kami uji kamu. Tuhan kata, aku nak uji kamu. Nak uji kamu wahai orang-orang yang beriman. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, daripada ketakutan. Diuji dengan ketakutan. Ketakutan musuh nak datang, nak serang kita. Ketakutan mai ribut. Ketakutan di laut. Ketakutan di darat. Ketakutan kerana keamanan tak ada. Diuji dengan ketakutan. Wal-ju', diuji dengan kelaparan. Kalau kita puasa memanglah diuji dengan puasa, lapar. Ataupun diuji pitih tak ada. Nak beli makanan tak ada pitih, menyebabkan berlapar. Ataupun pitih ada, makanan tak ada. Pitih ada, barang-barang mahal, nak beli tak boleh, menyebabkan berlapar. Kita tak menghadapi ujian ini. Ada negara yang menghadapi ujian ini. Zaman Nabi, sahabat-sahabat menghadapi ujian ini. Diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Kekurangan harta jadi kurang. Berniaga rugi. Rugi berniaga, tiba-tiba jadi rugi perniagaan kita. Berniaga tipu orang. Bertanam, tanaman kita dimakan oleh musuh. Tanam tak jadi. Kelauk tak boleh. Boleh punah pula. Terlepas pula. Kekurangan harta. Ataupun boleh, harga tak ada pula. Barangnya ada, tak ada harga. Kekurangan harta. Wal anfusi, dan nyawa. Hilang nyawa menyebabkan orang yang kita kasih mati. Ataupun binatang ternakan kita mati. Hak yang kita sayang jadi mati. Diuji dengan kehilangan nyawa. Was-samarat, dan buah-buahan. Diuji dengan buahan tidak menjadi. Tak menjadi buahan. Baju dah hubuh dah. Tiba-tiba tak jadi juga. Ataupun buahnya jadi. Dicuri oleh orang. Dimakan oleh musuh. Kita tetap dapat pahala. Binatang memang dia tak nak akal. Kalau orang curi boleh dosa, kita boleh pahala. Tak sia-sia. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuhan kata berilah berita gembira wahai Muhammad SAW kepada orang-orang yang bersabar.